Dari Perlis ke Johor, ke Terengganu, ke Kelantan dan ke Pangkalan Hulu di Perak. Lah ni aku berada di Betong Yala. Perjalanan kilometer ke 1794 dari penghujung selatan Thailand di Yala. Aku akan bawa sihat ke penghujung utara Thailand di Chiang Rai dan selepas tu aku akan patah balik ke rumahku di Perlis. Sama-sama kita nantikan berapa kilometer aku akan harungi untuk keseluruhan pada trip kali ini. Kilometer ke 1802 Ranti servis minyak enjin RT Racing. Kilometer ke 2071 aku dah masuk wilayah Patalung. Kilometer ke 2258 lah ni aku dah masuk wilayah Surat Thani. Kilometer ke 2401 aku dah masuk Chumphon. Kilometer ke 2562 lah ni aku dah masuk wilayah Prachuap Kirikan. Kilometer ke 3125 aku pasang kemah dan tidur di PT Max Camp. Kilometer ke 3213 aku dah masuk wilayah Pichit. Kilometer ke 3258 Pis Sanulop. Kilometer ke 3320 Uttaradit. Kilometer ke 3718 aku dah sampai di penghujung utara Thailand di Mesai Chiang Rai. Jom, lepas ni aku nak bertolak balik ke Perlis pula. Kilometer ke 4116 aku dah masuk Tak. Kilometer ke 5178 aku dah masuk wilayah Surat Thani. Kilometer ke 5740 aku dah masuk wilayah Patalung. Perjalanan kilometer ke 5607 aku dah masuk balik ke Malaysia. Kilometer ke 5623 aku dah masuk negeri Perlis. Perjalanan kilometer ke 5639 lah ni pukul 11.50 aku dah selamat sampai rumah dan kita jumpa lagi di trip seterusnya.